Assalamualaikum. Kembali kita dalam Cat Break. So, kami nak ucapkan salam 3 Ramadan untuk hari ini. Sebut 3 Ramadan. 3 Ramadan. Okay, so yelah, kata dah bermulalah bulan puasa. Kawan-kawan Nica pun dah diikat. Kawan Nica tu banyak jenis. Ada hijau, ada merah, ada purple. So total berapa Nica kena ikat? Mungkin 2 orang dah kena ikat sebab tak ada khabar berita. 2. Selebihnya dah macam kena ikat terus. Okay. Tinggal seorang lah yang sebelah ni. Belum puasa ni kan, lemau sikit lah. Hari Isnin hari tu pukul 6 dekat 6.30 petang kita tengah live. Okay, biasa KM Friend akan live dekat TikTok setiap hari Isnin kalau bukan bulan puasa ni, maksudnya sebelum bulan puasa. KM Friend akan live dekat TikTok daripada pukul 6 sampai pukul 7.50. And pada hari tu ada seorang si Pola ni, dia komen, dia masuk live, dia terus komen. Dia komen apa tau? Mahal lah tempat awak ni. Dekat luar baru harga sekian-sekian. Lepas tu kita ni dengan sabar menanyakan, apa yang mahal tu? Beg nombor berapa ya? Encik tengok. Tu, yang MP tu, makanan jenama tu. Kita pun tengok, rupanya dia tengok yang makanan yang original pack. Harga itu. Original pack memang agak tak adalah mahal. Dia bukan mahal, dia harga dia agak harga standard. Original pack. And then kita pun beritahu, kalau encik nak murah, encik boleh ambil dekat beg nombor sekian-sekian. Itu kita repack balik dan kita akan bagi lebih. Sebab maksudnya yang tu, lebih kuantiti lah. Sebab yang tu ada 8 flavor kan. Ya, kita akan bagi lebih kuantiti dan juga kita akan bagi lebih flavor. Kalau encik ambil original pack ni, encik rugi sebab ada 4 flavor saja. Betul. Kalau encik nak murah, encik ambil yang set yang kita dah bagi ni, set jimat. Dia sebenarnya macam ni, isu dia, apa yang kita boleh kesimpulan dekat sini, jangan terlalu percaya dengan seller yang offer makanan yang harga lah sangat-sangat murah, lagi-lagi makanan kucing. Jangan, sebab bukan kita nak cakap apa. Satu, you have to alert with scammer. Kau kena alert dengan scammer. Kalau kau kena scammer, kau akan salahkan seller. Betul. Itu satu, sebab dah banyak berlaku, bukan pertama kali berlaku. Yang kedua, kena alert dengan apa yang kau bagi makan dekat kucing kau. Kalau salah bagi, katakan makanan yang kau beli tu makanan fake, siapa yang akan terima risiko? Kucing kau juga. Betul. Sebab tu yang keluar duit lebih nanti awak juga. Yes, nak hantar dekat vet, kena rawatan yang sangat-sangat mahal. Sebab pernah terjadi satu kes yang mana nak dijadikan cerita. Mungkin waktu tu dia beli online. Biasanya bila online ni kita tak boleh nak kata nak pastikan makanan tu memang betul-betul original ataupun fake. Dekat online lagi murah. Yelah, biasalah kalau kat online kan ada voucher, ada free shipping dan sebagainya kan. Kalau kata contoh harga dekat kedai kita letak RM70, dia dapat dengan harga RM20. Make sense ke? Tak make sense kan? Jadi dia beli, waktu tu dia beli, dia kata kucing dia cherry-berry. Rupanya dah ramai komplain yang makanan tu tak original. Okay, dan kalau korang kan, ni satu tips lah, kalau nak pastikan makanan tu original ataupun tak, make sure dekat packaging makanan tu dia ada letak macam satu chop ataupun barcode. Barcode, cok siri yang mengatakan makanan tu original. Ya. Lagi satu cerita untuk bulan Ramadan sebenarnya. Tapi hari ni Sorry teringatlah kisah kedai makan tu. Tu bukan saya. Tu bukan saya, orang lain. Jangkit pula. Aku kalau tahu time tu, aku biarkan aja. You have to alert with scammer and you have to alert with cat help. Ya, betul tu. Tu saja, pengajaran tu saja. Remind. Sebab benda ni dah banyak kali berlaku. Bukan kata dekat kedai kita je. Sebenarnya daripada dekat internet sekalipun. Orang ramai sangat komplain kata, kenapalah suka jual makanan yang fake. Sebenarnya kan, dia berbalik pada kita. So, kita yang sebenarnya nak cari makanan yang murah tu. Betul. Okay. Apalah salahnya macam spend duit sikit kan. Memang makanan kucing sekarang memang mahal lah, tak dinafikan. Tapi mahal dia tu berkualiti. Bukannya dia mahal tu
atas nama brand tu saja. Bukan nak dapat apa kau untung. Bukan. Tak, nama brand tu. Alah, kenapa jenama satu tu korang tak petikaikan pun dia mahal? Kau tu tak beli. Sebab apa jenama? Sebab jenama kan. Dia sebenarnya bukan sebab mahal atau murah tau. Dia sebab korang nak jaga kualiti tu. Dan kesihatan kucing. Kesihatan kucing. Sebab kucing ni sangat sensitif. Kita kan pernah buat research pasal harga makanan kucing. Sebenarnya memang tak nafi makanan kucing memang harga jauh lebih mahal daripada makanan kita, Dik. Mahal. Dia biskut je harga sampai puluh-puluh ringgit. Tapi kita faham. Kita ni lagi-lagi tengah sambut puasa, nak buat raya, persiapan raya lagi, apa semua lagi. Kan? Kadang-kadang aku macam Sebenarnya kalau korang nak cari makanan kucing yang betul-betul korang nak dapat harga yang setimpal, orang kata harga yang murah tapi berbaloi lah dengan kualiti, korang kena pergi pet store tau. Jangan pergi dekat kedai-kedai yang bukan pet store. Okey, kebanyakannya macam sekarang kita tahu dekat supermarket, of course lah dia akan jual juga makanan kucing kan, tak dinafikan tu makanan yang original sebenarnya dia makan dia jual kan, tapi bergantung pada kualiti lah juga kan. Tapi kalau korang cari makanan kucing dekat kedai ikan tu salah. Salah Dek, salah. Biasa kedai ikan dia jual, kalau dia kata ada jual makanan kucing, tapi dia dah repack. Kita tak tahu tu makanan kucing ataupun sebenarnya makanan ikan. Sebab kalau korang perasan, makanan ikan pun ada yang saiz macam makanan kucing. Makanan ikan, rupa makanan ikan bukan je macam biskut kucing. Sekarang biskut kucing ataupun kibbles kucing, dia dah macam-macam bentuk Ada yang bentuk macam makanan ikan dia bulat-bulat, ada yang bentuk memang bentuk paus, ada yang bentuk love, ada yang bentuk bulat. So berhati-hati sebab kita boleh bezakan dari segi warna, bau dia. Betul. Bau lain tau, bau dia lain. Makanan kucing kalau korang beli jenama yang sama, korang bau ataupun tengok dia punya bentuk kan, ataupun colour. Betul. Betul, benda kalau betul. packaging ni sekarang orang kan lagi bijak, lagi macam-macam boleh tiru kan. Tapi untuk betul-betul orang kata dapat colour yang accurate, bau yang lebih kurang sama tu takkan dapat. Sebab dekat KM Friend dah ada packaging ori. Ya, kita dah ada yang ori ni lah. Kalau korang berminat ataupun nak cari makanan kucing, korang boleh terus layari www.kmfriend.com.my. Dekat situ macam-macam makanan kucing ada. Okey, macam-macam brand ada. Okey, dan kemungkinan untuk upcoming kita akan letak lagi banyak brand. Tak lupa juga kita punya Meow Bazaar kita. Meow Bazaar. Kita nak jual lupa. apa? Kita nak buka kemah lah kan? Kita tak buat kemah kita di dalam ni juga. Okay. Meow Bazaar kita dah season 3 ya. Ya, kita dah masuk season. Kita saing-saing cerita keluarga Iskandar. Season 3. Okey, untuk Meow Bazaar korang jangan lupa bermula hari Isnin ni, okey, kita akan start Meow Bazaar pada pukul 3.30 petang sampai pukul 4.30 petang hanya di live TikTok Cat and Friend. So, itu saja dari kami. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Okey, puasa tahu, jangan tak puasa. Puasa tahu, jangan tak puasa. So kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Cat and Friend. Dan jangan lupa untuk follow ke semua social media kita. Jangan lupa juga follow kita punya group community, dan sekali aktiviti kita akan update di dalam itu. Ya, betul tu. So, itu saja dari kami. Bye. Assalamualaikum.